Hari ni 13 Julai 2026. So hari ni kita kayu dalam move satu kereta 2 orang, 2 account. Lepas tu pergi sign van. Namanya rezeki, tadi ada satu job 70 lebih. Saya dengan Hong Slide tak dapat. Lepas tu dapat job priority 10860 sen. Itulah nama rezeki. Boleh tak? Kuat tak? Satu lagi. Potong sekejap aja. Oh, laju lah. Macam mana? You mau ikut lah? Ke you cari job? Sudah dapat tu. Ya, ke you jalan. Kaya lah macam-macam kereta ada. Oh, kaya lah. Siapa kenal tadi? Kawan saya lah, Hong lah. Itu. Kita pergi sign agreement van. Kita beli van satu, NV 200. Soal lulus. Okey, siap. Sudah. Saya pergi kereta? Nanti parking saya nak jual aja lah. Iklan Betul. Baru dibayar. So settle. Ni kita beli harga 38,800. Loan tembak 50. Deposit 10 kan? Sebulan 750. Beli dulu baru test loan dah lulus dah. Baru kita test. Dah sign dah pun tadi. Beli dulu baru test. Okay, dia punya minyak. Oh, RPM dia digital lah. RPM dia digital. Jangan bawa macam Bennett lah kan. Ya. Dia senang nak handle lah. Dia kecil. Kalau yang apa tu kan dia panjang lagi. Oh ya, okey. Okey, brake semua okey. Sebut maybe manual lah. Tu maybe lah. Ni kalau saya bawa kanju kan. Dah siap Hong dia tengah on the way tapi dia dapat satu job lagi 72.90 sen. Job ketiga lah patutnya. Sementara kita tunggu Hong, dia pergi Rawang sekejap. So kita singgah dekat Ayam Gepuk Tok Global Sungai Besi. Makan. Alright, selesai makan. So Hong kata dapat satu job lagi 89.80 sen So saya naik Grab pergi tempat yang dia nak hantar ni lah, dekat di Repo Resident. Lebih kurang berapa minit dah, RM14 naik Grab. So saya naik Grab pergi sana lah. Tak payah dia datang sini. Dia sekarang tengah ambil barang. So kita naik Grab pergi sana. Senang. Banyak main lah. Dah. Orang China makan. Sekejap, ada seorang tadi pergi toilet. Okey bang. Selesai makan. So ada satu job ni, kira cincai lah, nak habiskan misi yang ketiga kan. Dapat RM6. So RM30. Ni kira kita slide cincai. Hantar tak jauh, ambil pun tak jauh. Satu biji meja 1.4 meter. Just selesaikan 3 order. So dapat redeem RM6. Alright. Pagi buta enjin ku hidup, tapi panas teman hidup.